Bayangkan suatu malam yang sunyi. Korang tengah baring search something dekat Google. Korang cari benda biasa je macam resepi, review hotel atau apa-apa je lah. Tapi pada masa yang sama, di tempat yang lain ada manusia ni yang tengah search sesuatu yang tak patut wujud dalam kepala manusia yang waras. Dia search macam mana nak potong badan manusia, macam mana nak elakkan mayat ni reput, DNA boleh tahan berapa lama, boleh ke buang bahagian badan dalam tong sampah, dan berapa lama orang diisytiharkan hilang supaya boleh tuntut harta. Tak ke pelik dan creepy search benda yang macam tu dekat Google? Dalam kes ni, Google bukan je setakat search engine, tapi dia dah jadi saksi utama kes pembunuhan. Google telah menjadi jejak digital yang akhirnya telah membongkarkan kebenaran dan tangkap pembunuh daripada terlepas. Hari ni Nina nak cerita pasal kisah Ana. Dia lahir pada 13 April 1983 di Serbia. Mak dia bernama Milanka dan nama ayah dia Nina tak tahu sebab tak disebut. So Ana dia ada seorang adik perempuan yang bernama Alexandra. Ana membesar di Serbia, sekolah dekat sana, dan lepas tu dia sambung study dalam bidang bahasa dan sastra Perancis sampailah dia dapat degree. Pada tahun 2005, Ana pun tinggalkan negara kelahiran dia dan dia pun berpindah ke US. Masa ni dia pegang dua kewarganegaraan iaitu Serbia dan juga US. Selepas dia berhijrah ke US, dia mula bekerja keras. Dia tak kisah langsung pasal nak enjoy hidup muda ke apa. Bagi dia, duit itu penting untuk teruskan kehidupan. Ana memang tak pernah memilih pekerjaan. Dia mula bekerja di sebuah motel sebagai cleaner. Dalam tempoh setahun je, Ana telah dinaikkan pangkat. Dan pada masa inilah dia telah berjumpa dengan suami pertama dia yang bernama Mark. Diorang berkahwin dan pada tahun 2007, diorang pun berpindah ke New York. Masa dekat New York, Ana ni bekerja sebagai event coordinator. Setahun kemudian, dia pun jadi reservation manager dekat sebuah hotel di Massachusetts. So, semasa dia jadi manager ni, Ana telah bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Brian. Ana masa tu, dia masih lagi isteri orang tau. Tapi saat pertama kali dia nampak Brian tu kan, dia rasa macam tertarik dan suka dengan Brian. Macam ada sesuatu yang membuatkan dia punya jantung ni berdegup kencang. Macam cinta pandang pertama. Tapi masa tu dia tak adalah pergi approach Brian ni dan confess perasaan dia lagi. Ana tetap fokus kepada kerjaya dia dan dia juga telah mengambil CJ profesional dalam pengurusan hotel. Pada tahun 2004 macam tu, Ana pun bercerai dengan Mark dan hubungan Ana dengan Brian ni pun bermula. Masa tu Ana dah memegang jawatan sebagai ketua bahagian reception di sebuah hotel yang besar dan terkenal. Masa dia jadi janda ni lah, perasaan Ana dekat Brian ni jadi bertambah kuat. Lama-lama diorang pun rapat dan selalu keluar berdua sampailah diorang berdua ni bercinta. Pada 21 Disember 2015, Ana dengan Brian pun akhirnya telah kahwin dekat church. Bagi Ana, itu adalah hari paling bahagia dalam hidup dia. Selepas diorang kahwin, diorang pun belilah sebuah rumah dan dekat rumah ni lah lahirnya 3 orang anak lelaki. Anak-anak diorang ni lahir pada tahun 2016, 2019 dan juga tahun 2020. Nama-nama anak-anak diorang ni tak didedahkan kepada umum sebab diorang ni masih lagi bawah umur dan nak jaga privasi. Walaupun Ana dah ada family yang besar dengan 3 orang anak, tapi bagi dia kerjaya tu tetaplah penting. Dia ni memang jenis yang bagi komitmen yang sepenuhnya pada kerja dia. So Ana selalulah post story pasal dia dengan anak-anak dekat social media. Dia ceritalah macam mana wanita berkerjaya macam dia ni handle rumah, dan bagi dia benda ni sangat penting. Walaupun sibuk bekerja, anak-anak juga perlu diberi perhatian. Antara tahun 2017 sampai 2022, Ana telah diberi tanggungjawab yang besar. Masa ni dia dikehendaki menguruskan beberapa buah hotel. Pihak atasan ni memang percaya dan berharap dengan Ana sebab dia adalah orang yang jenis tekun bila bekerja. Lepas tu pada Februari 2022, Ana telah dilantik sebagai regional manager dekat sebuah syarikat hartanah. Disebabkan pekerjaan dia yang baru ni, Ana kerap ulang-alik antara Boston dengan Washington DC. So masa ni Ana memang sangat busy lah dengan kerja dia dan dia jarang ada masa dengan anak-anak dia. Walaupun dia sedar yang dia dah jarang bersama dengan anak-anak, dia tetap berusaha jadi ibu yang terbaik. Korang mesti tertanya-tanya kan, takkanlah Ana seorang je yang kerja, mana Brian? Okey, sekarang Nina nak cerita pasal Brian ni pula. Masa Ana tengah sibuk outstation sana sini tu kan, tinggalkan rumah demi mencari rezeki, Brian ni tak buat apa-apa pun. Dia tak bekerja dan cuma duduk kat rumah je. Bukan sebab dia work from home, tapi dia kena kurung dalam rumah. Bukan kena kurung dengan Ana, tapi disebabkan dia ni buat kesalahan undang-undang. Dia tengah menjalani hukuman sebab kes penipuan persekutuan sejak tahun 2018. Sebenarnya kes dia ni agak berat tau. Dia terlibat dengan penipuan online, pindah harta secara haram, simpan barang curi dan buat transaksi duit yang tak sah. Pendek kata, rekod dia ni memang blacklist
list lah. Kalau tengok Ana dengan Brian ni kan, diorang ni macam datang dari dua dunia yang berbeza tau. Ana jenis yang rajin gila, baik, tak kedekut, dan dia sangat sayangkan anak-anak dia. Perangai dia punya bagus tu kan, sampai tak ada orang nak bercakap buruk pasal dia, even rakan sekerja dia. Semua orang yang kenal Ana akan respect dia sebab dia adalah seorang perempuan yang hebat. Kalau Brian ni pula lain cerita. Macam langit dengan bumi kalau nak dibandingkan dengan isteri dia. Dia yang kena duduk di bawah pengawasan dan dikurung kat rumah pun kita dah boleh imagine dah dia ni lelaki yang macam mana. Masalah dia ni bukan baru tahu tapi dah lama dah. Semuanya bermula dengan dia tipu orang dengan menjual lukisan dekat eBay. Dia kata yang lukisan ni dilukis oleh pelukis yang terkenal dan si pembeli ni pun percayalah. Rupa-rupanya lukisan tu fake je tau. Dah lah bayar mahal-mahal, tahu-tahu kena scam. So untuk kenal Brian ni lebih dalam, kita kena patah balik semasa zaman college dia. Masa tu Brian ada seorang kawan rapat yang bernama Sam. Sam ni pula orang Korea Selatan dan even Sam ni dah balik ke negara dia, hubungan diorang berdua ni masih lagi baik dan diorang pun selalu berhubung. Brian selalu datang ke rumah Sam dan dia akan duduk dekat sana selama berminggu-minggu. Dan untuk pengetahuan korang, diorang ni ada minat yang sama iaitu seni. Tapi kan minat seni diorang ni macam berbeza sikit. Macam Sam, dia memang betul-betul minat dengan seni. Dia buat collection, dia labur duit dia banyak-banyak dan dia sangat menghargai setiap karya. Bagi Brian tu pula, seni tu just seni je lah, nothing special. Bagi dia, seni ni adalah benda paling mudah untuk buat duit. So suatu hari tu Brian telah kenalkan Sam ni kepada beberapa orang dealer seni. Salah seorang dealer tu pernah tolong Sam ni beli beberapa karya yang mempunyai nilai yang sangat tinggi pada tahun 2007. Dan Sam masih lagi berhubung dengan dealer tadi sebab dia percaya dengan dealer tu. Sampailah pada tahun 2012, dealer tu datang balik dengan tawaran yang lain pula. Dia tanya Sam sama ada nak beli tak dua lukisan yang famous ni dan Sam pun tertarik lah. Lepas tu Brian ni pun mula tertarik dengan koleksi Sam. Bagi dia koleksi Sam ni semuanya boleh buat duit tau. Satu hari tu kan Brian cakap yang dia boleh tolong jual lukisan dan karya-karya yang lain yang ada dekat Sam. Dia cakap yang diorang ni boleh untung besar kalau diorang jual benda-benda tu. Awalnya Sam ni memang tak berminat nak jual sebab bagi dia benda tu terlalu berharga dan dia sayang benda-benda tu. Tapi Brian ni dia pandai pujuk sampailah Sam ni setuju. Sam percaya dengan Brian sebab diorang ni dah kawan dah lama dah. Dia ingat yang Brian ni memang ikhlas lah nak tolong dia. Sampailah hari yang ditetapkan, Brian pun pergilah ke rumah Sam. Dia bukan ambil je dua lukisan yang dijanjikan tu, tapi dia ambil lagi dua karya yang famous, termasuklah arca antik China. Dari nak jual dua lukisan, tiba-tiba jadi banyak pula dia ambil. Tapi pada masa ni, Sam masih lagi percaya dengan Brian sebab dia fikir yang Brian memang dah ada buyer. Tapi dari hari berganti minggu, sampailah bertukar bulan, Brian hilang macam kena delete dari bumi. Langsung tak ada update apa-apa dekat Sam. Bila Sam call, message dan email, Brian ni senyap je. Sam memang kena ghost lah. Jadi Sam jadi sakit hati sebab dia percaya dengan Brian sepenuh hati. Diorang ni pula dah kawan baik sejak zaman college lagi. Dia tak sangka yang Brian ni akan tikam dia dari belakang. Bila Sam dah fed up, kontak pun tak reply apa semua kan, dia mintalah kawan diorang ni tolong carikan Brian. Orang tu berjaya kontak Brian dan dia tanyalah pasal lukisan tu. Lepas tu Brian pun cakap lah yang dia tak jumpa buyer dan dia akan pulangkan balik lukisan tu dekat Sam. Dan Sam masih lagi percaya dengan Brian dan dia tak nak lah fikir yang bukan-bukan sebab diorang kan berkawan baik. So diorang pun set date lah nak berjumpa. Tapi setiap kali nak jumpa ada je alasan si Brian. Last kali Sam dengan kawan dia tadi ajak orang yang tahu alamat Brian dan diorang bertiga ni terus pergi ke rumah dia. Dekat situlah Brian bagi semua lukisan kecuali dua lukisan yang utama tadi tu. So Sam ni dia jadi kecewa lah sebab Brian ni tergamak curi lukisan yang mahal tu dari dia. Tapi Sam cuba nak settlekan benda ni dengan cara baik dan dia tak nak lah report dekat polis. Dia harap sangat yang Brian ni akan sedar yang perbuatan dia tu tak betul. Sampailah satu hari tu ada satu iklan muncul dekat eBay. Ada orang nak jual dua lukisan shadow dengan harga $100,000 untuk dua lukisan tu. So untuk lukisan berkualiti dan famous macam ni, harga tu macam dikira murah lah. Nak tahu tak siapa yang jual? Si Brian tadi tu lah. Lukisan tu dia tak bagi dekat Sam tapi dijual dekat eBay. Dalam description dia tu kan, dia tulis yang dia beli lukisan tu dari tahun 2007 dan harga dia beli dalam $240,000. Tapi disebabkan dia perlukan duit dengan cepat, jadi dia sanggup jual lukisan tu dengan harga yang murah. So untuk nampakkan yang lukisan tu memang legit, dia letak details lukisan tu termasuklah cop pengesahan daripada Warhol Foundation. Jadi ada seorang pembeli ni dia tertarik lah dan dia bernama Ron. Ron pun mula berunding dengan Brian dan pada masa tu Brian ni menggunakan nama Ana. Dia tak guna nama dia sendiri tapi dia guna nama wife dia. Bincang punya bincang, Ron pun setuju dengan harga $80,000. Jadi untuk elakkan kena bayar fee dekat eBay ni kan, diorang pun deal lah dekat luar platform dan sign kontrak. Dalam kontrak tu pembeli ada 3 hari untuk pulangkan lukisan dan akan dapat full refund. Pada 7 November 2016, pembantu Ron ni pun fly lah ke Boston dan bawa duit. Dia berjumpa dengan Brian ni dekat sebuah lobby hotel. Sebelum dia serahkan duit tu, pembantu tu pun check lah dulu lukisan tu, terutamanya cop pengesahan. Tapi pada masa tu Brian ni dah masukkan lukisan tu
dalam frame yang besar dan Chop tu memang tak nampak langsung. So pembantu ni pun snap lah gambar dan dia hantar dekat Ron. Ron pun reply, tak apa, teruskan je, kita akan check betul-betul esok. Disebabkan dalam kontrak yang Ron ni sign ada jaminan kan, so Ron ni rasa masih lagi selamat lah. Tapi esoknya Ron pun bukalah frame gambar tu sebab dia nak check. Nak tahu tak apa yang jadi? Gambar tu langsung tak ada Chop. Canvas tu pun nampak guna staples yang baru. Bila Ron check betul-betul, lukisan tu tak sama langsung macam gambar yang ditunjukkan dekat eBay. Mengamuklah Ron ni sebab kena scam. Dia pun nak bagi balik gambar tu dan minta refund daripada Brian. Dan macam biasa, Brian pun hilang. Mesej tak balas, call tak angkat. Macam dia tak pernah wujud dekat bumi ni. Ron akhirnya berjaya kontak mak Brian. Tapi mak Brian kata yang dia tak bertanggungjawab atas perbuatan anak dia. Tapi dia janjilah yang dia akan cuba call anak dia nanti. Tapi janji tu pun cuma tinggal janji je. Dalam keadaan yang terdesak ni, Ron pun carilah Ana dekat tempat kerja. Dia harap sangat yang Ana boleh tolong dia settlekan masalah ni. Lepas tu pada 16 November 2016, barulah Brian ni hantar mesej dekat Ron. Dia pun ceritalah kenapa dia lambat respon. Lepas tu dia janji dekat Ron yang lepas lukisan tu dipulangkan, dia akan bagi balik duit Ron. So Ron ingat yang Brian ni jujur lah kali ni, tapi dia salah guys. Berminggu-minggu Ron ni tunggu duit dia masuk ke dalam akaun bank, tapi tak masuk-masuk juga. Lepas tu Brian ni tukar cerita pula. Dia kata yang dia akan bayar balik duit Ron, tapi dia akan bayar sikit-sikit. Setiap kali Ron tagih duit dia, setiap kali itulah Brian ni akan bagi macam-macam alasan. Akhirnya daripada $80,000 tu, Ron cuma dapat $30,000 je. Masa tu Ron ni memang dah hilang sabar dan dia pun terus pergi ke FBI. Jadi dengan bantuan FBI ni, Brian pun kena dakwa. Tapi yang membuatkan orang jadi pelik sebab kes ni terlalu slow sangat. Padahal kes ni dah jadi sejak tahun 2018 lagi, dan pada tahun 2023 Brian ni masih lagi kena duduk dekat rumah sebab dia di bawah pengawasan. Walaupun dia kena duduk dekat rumah, dia masih lagi kena pakai ankle monitor. Ramai orang ingat yang benda tu ada GPS tau, tapi sebenarnya tak ada. Monitor tu dia akan trigger kalau Brian ni keluar dari rumah tanpa kebenaran. Tapi pergerakan dia tu tak dipantau secara live. So dia boleh mohon kebenaran untuk keluar rumah. Sekarang ni cuba korang imagine tekanan yang dialami oleh Ana. Ana kena tanggung anak-anak dan suami dia tu. Wanita yang rajin dan berprinsip terpaksa hidup dengan lelaki macam Brian. Ana pernah tahu tulis surat dekat hakim supaya hukuman suami dia diringankan. Tapi Brian ni bukan yang jenis cepat insaf tau. Masuk tahun 2019, perangai Brian ni jadi semakin teruk sampaikan dia melawan family dia dekat mahkamah. Masa tu dia dituduh merampas harta family. Ayah Brian ni nama dia Dr. Thomas dan dia ni pakar bedah yang dihormati kat sana. Hubungan dia dengan anak dia ni dari dulu memang tak pernah baik. Dah bertahun-tahun diorang ni tak pernah bercakap, macam orang asing. Bila Thomas ni mati kan, barulah Brian ni muncul balik. Dia ambil barang-barang berharga ayah dia dan dia nak jual. Dua kawan baik Thomas ni tahu pasal benda ni. Diorang tahu yang Thomas tak baik dengan anak dia dan anak dia ni problem, dan diorang terus bawa kes tu pergi ke mahkamah. Diorang tuduh Brian ni cuba nak rosakkan wasiat ayah dia sebab ayah dia tak tinggalkan apa-apa harta untuk Brian. Salah seorang kawan Thomas dari ni sempat ambil gambar wasiat tu. Pasal itulah dia tahu apa isi kandungan wasiat tu. Dalam wasiat tu, Thomas ni tulis, untuk anak saya Brian, saya tinggalkan doa yang baik tapi takkan dapat apa-apa dari harta saya. Dan kalau korang nak tahu, pergaduhan Thomas dengan Brian ni dah terlalu lama. Beberapa tahun sebelum Thomas ni mati, dia dah buang beberapa ahli keluarga yang lain. Alasan dia adalah yang diorang ni toksik. Dan macam Brian tu, anak dia sendiri pun dia buang sebab anak dia pun toksik. Brian pernah tipu ayah dia hampir $800,000 USD melalui satu urusan palsu. Nina tak tahu apa details dia, tapi apa yang pasti sejak dari tu Thomas ni cut off terus anak dia. Diorang dah tak bertegur sapa, macam tak pernah kenal selama ni. Tapi Brian ni dia canang dekat orang lain yang dia dengan ayah dia dah pun berdamai. Padahal tak pun. Thomas ni terlalu bencikan Brian sampai kan dia tak nak tengok pun cucu-cucu dia. Bukan sebab dia tak sayang cucu-cucu dia, tapi dia tak nak ada apa-apa hubungan lagi dengan Brian. Dia dah tak berterima Brian ni dalam hidup dia lagi. So yang kesiannya cucu-cucu dia lah sebab terkena tempias. Masa kes tengah merebut harta Thomas ni, terkantoi satu rahsia. Rupanya Brian ni pernah dimasukkan ke hospital mental dan pernah didiagnose sebagai sociopath. Bukan tu je, kawan-kawan Thomas pun mula cerita perangai sebenar Brian. Diorang kata Brian ni memang ada sejarah ganas dan tak boleh dipercayai langsung. Pernah ada satu kejadian semasa diorang ni keluar dari China bersama dengan Brian. Tiba-tiba Brian ni kena tangkap sebab seluduk barang antik. Bila dia kena tahan dekat airport ni, Brian cuba nak serang beberapa orang pengawal dekat situ. So selepas hakim dengar semua cerita ni, hakim putuskan yang dia memang langsung tak layak dapat harta dari ayah dia. Masuk tahun 2022, Ana ni masih busy dengan kerja dia dan dia selalu out station. Tapi bila masuk je musim cuti, Ana akan duduk dekat rumah je, spend time dengan anak-anak dia. Pada malam tahun baru, Ana dengan Brian pun nak celebrate ringan-ringan je
dekat rumah dengan anak-anak. Masa tu diorang ada jemput seorang kawan yang bernama Jam untuk dinner dekat rumah diorang. Jam ni adalah kawan Ana dan dia sampai dalam pukul 8.30 malam dan dia balik pukul 1.30 pagi. So malam tu semuanya nampak okey je. Brian masak dinner, semua orang berkumpul, minum-minum dan sambut tahun baru sama-sama. Pada malam tu diorang borak-borak lah pasal harapan tahun baru dan sebenarnya pasal benda-benda yang positif je. Tapi 3 hari kemudian semuanya berubah. Ana sepatutnya ada flight pada 3 Januari untuk pergi outstation. Tapi bila 4 Januari Ana ni masih lagi tak muncul, kawan dia ni mula rasa tak sedap hati. Sebab Ana bukan macam ni dan kalau ada apa-apa Ana akan call dulu. Dia tak akan senyap tiba-tiba macam ni. So kawan dia pun call lah polis dan minta polis ni check dekat rumah Ana. Bila polis sampai dekat sana, Brian yang buka pintu. Dia cakap dekat polis yang dia dah tak jumpa Ana sejak 3 hari yang lepas. Dan lepas tu laporan orang hilang pun telah dibuat dan Brian pun mula dengan cerita dia. Brian cakap pada awal pagi 1 Januari Ana dapat work emergency. Katanya Ana ni terpaksa fly 2 hari lebih awal. Brian cakap yang Ana keluar dari rumah pada pukul 6 pagi dan dia naik Uber pergi ke airport. Dan itulah kali terakhir yang dia nampak isteri dia. Lepas tu dia tambah lagi yang kononnya dia bangun tidur pada pukul 7 pagi dan dia sediakan breakfast untuk anak-anak. Lepas tu dia tunggu dia ni datang ke rumah untuk jaga anak-anak dia. Kemudian dia pun keluar rumah sebab nak pergi beli barang dan lepas tu dia terus ke rumah mak dia. Brian ada cakap juga yang handphone dia hilang, tak tahu ke mana. So bila dia dah tak boleh nak guna Google Map ataupun GPS kan, so dia jadi sesat dan ambil masa setengah jam untuk sampai ke rumah mak dia. Tapi polis rasa pelik tau dengan cerita dia. Macam mana kau boleh sesat nak pergi rumah mak kau? Logik ke tak logik? Lepas tu Brian ni pun sambung cerita lagi. Dia cakap yang dia duduk dekat rumah mak dia dalam 15 minit je dan lepas tu dia keluar sebab mak dia minta dia belikan barang. Kemudian dia pun hantar barang tadi dan dia pun terus balik ke rumah dia. Bila dia sampai rumah, Brian kata yang dia jumpa handphone dia ni terselit dekat bawah sofa. Dia agak anak-anak dia lah yang main sebab tersorok dekat situ. Lepas tu pada 2 Januari dia keluar rumah sekali lagi bawa anak sulung dia keluar minum coklat milkshake. Manakala 2 anak dia lagi ni dia tinggalkan dengan nenek. So masa tengah soal siasat tu kan, Brian ni barulah mula call kawan-kawan Ana sebab dia risau. So masa dia tengah call tu dia katalah yang Ana ni dah tak call dia berhari-hari jadi dia risaulah. Dia cuma nak check keadaan isteri dia ni macam mana. Yang peliknya tu kan, dia baru nak call kawan-kawan Ana ni masa polis ada dekat depan rumah dia. Bini dah hilang 3-4 hari tapi baru hari ni kau nak call dia. So masa ni polis pun macam dah mula curiga lah dengan dia. Siasatan awal menunjukkan yang lokasi telefon Ana masih ada berhampiran dengan rumah pada 1 dan 2 Januari. So totally bercanggah dengan cerita Brian. Dia kata yang Ana ni dah fly pada 1 Januari. So polis ni pun terus luaskan skop pencarian. Diorang cari dekat kawasan rumah, kawasan pejalan kaki, hutan, semua tempat diorang ni masuk cari. Polis ni sampaikan suruh kolam renang belakang rumah family ni dikosongkan semata-mata nak cari petunjuk. Sampailah pada 6 Januari salah satu rumah lama family ni tiba-tiba terbakar. Tapi bila Ana hilang, tiba-tiba rumah lama terbakar. Timing tu macam kebetulan ke tak ni? Macam ada yang tak kena lah diorang rasa. So masa ni ramailah yang mula fikir bukan-bukan. Bila bomba siasat, diorang kata yang kebakaran tu cuma kemalangan je. Bukan disebabkan ada seseorang yang nak bakar rumah tu. Cuma benda tu terjadi kebetulan je. Pada masa ni polis mula sedar yang Brian suka cerita bohong walaupun dia memang bagi kerjasama yang penuh. Dia tipu polis pasal pergerakan dia pada awal Januari. Akhirnya pada 8 Januari dia pun kena tangkap sebab mengelirukan siasatan polis. Masa dia kena tangkap tu, video dia tu viral tau. Bukan sebab diorang rasa oh finally dia kena tangkap, dialah pesalah yang sebenarnya, tapi lebih kepada perangai dia pada masa tu. Masa polis tengah iring dia keluar tu, dia boleh tersengih-sengih. Memang sebiji macam orang psycho, macam tak rasa bersalah langsung. Hari yang sama dia kena tangkap tu, rumah dia pun kena geledah. Esok harinya Brian terus dihadapkan ke mahkamah. Memang cepat gila. Rupanya polis ni dah berjaya jumpa bukti. So kalau ikut cerita dia dulu, Ana keluar rumah pada pukul 6 pagi pada 1 Januari naik Uber pergi ke airport. Tapi rekod menunjukkan tak ada Uber pun yang datang ke rumah diorang. Dan telefon Ana ni masih lagi menunjukkan yang dia ada di kawasan rumah pada 1 dan 2 Januari. Telefon dia tu masih aktif sampailah pada pukul 3.14 pagi pada 2 Januari. Lepas tu signal phone tu pun hilang dan polis percaya yang Ana tak keluar dari rumah pun sebenarnya. Lepas tu alasan kedua Brian pula, dia kata yang dia pergi rumah mak dia tu kan. Dia kata dia sesat sebab tak ada GPS dan lepas tu dia singgah beli barang. Bila polis check kan, tak ada langsung tahu rakaman CCTV ataupun resit pembelian. And then alasan ketiga Brian pula, dia kata pada 2 Januari dia keluar dengan anak sulung dia sebab nak beli coklat milkshake. Tapi sebenarnya CCTV tunjuk benda yang lain dekat polis. Petang tu dalam pukul 4 Brian dirakam masuk ke dalam sebuah kedai. Dia pakai face mask warna hitam dan sarung tangan biru. Lepas tu dia tolak troli yang besar tu untuk beli sesuatu. Dia habiskan duit dia sebanyak $450 untuk beli barang cleaning macam mop,
tape, kanvas biru, pakaian perlindungan, goggle, baking soda, gergaji dan juga kapak kecil. So rakaman CCTV ni memberikan gambaran yang jelas yang si Brian ni macam tengah cuba sembunyikan sesuatu. Berbalik kepada polis yang tengah geledah rumah dia tadi. Masa ni diorang telah jumpa ada kesan darah dekat basement rumah. Lepas tu tak jauh dari situ, polis telah terjumpa senjata tajam yang dah rosak dan berlumuran dengan darah juga. Sebenarnya ada sebab tahu kenapa Brian cerita bohong dekat polis, sebabnya dia nak delaykan masa. So dia sempatlah untuk melakukan pembersihan dan hilangkan semua bukti. Tapi lain yang jadi bila dia kena tahan dengan polis sebab telah mengelirukan siasatan polis dan dia tak sempat nak cuci semua benda tu. Masa dekat mahkamah, Brian mengaku tak bersalah dan peguam dia pun pusinglah cerita. Katanya kesalahan Brian ni cuma tak beritahu polis yang dia pergi ke kedai. Kalau dia mengaku, nanti dia akan dituduh melanggar syarat tahanan rumah. Manakala polis pula masih lagi teruskan siasatan dan diorang ulang-alik ke rumah Ana dengan Brian. Ada satu tim polis ni telah pergi ke pusat pelupusan sampah yang tak jauh dari rumah couple ni. Diorang gali sampah yang bertimbun-timbun tu selama berjam-jam. Akhirnya diorang telah terjumpa satu beg plastik hitam yang mencurigakan. Dalam beg plastik tu ada kesan darah, karpet dan juga barang-barang mencuci. Lepas tu ada rakaman CCTV yang menunjukkan Brian ni buang plastik hitam yang berat ke dalam beberapa tong sampah yang berbeza-beza di kawasan apartmen. Lepas tu polis terjumpa pula carian history Google yang pernah Brian search, iaitu cara menghapuskan mayat. So sah-sahlah dia memang tipu polis dan dia tengah sembunyikan sesuatu. Pada 12 Januari 2023, dia pun telah didakwa secara rasmi kerana membunuh. Tapi yang membuatkan orang jadi sedih sebab Ana masih lagi hilang dan tak dijumpai. Tong sampah yang Brian buang dekat apartmen tu pun dah kosong dan isi sampah tu pun dah dibakar. Kalau betul lah mayat dia memang ada dalam tong sampah tadi tu, maksudnya Ana memang takkan pernah dijumpai lagi lah. Sebabnya sampah tadi tu telah dilupuskan sehari sebelum polis datang cek rumah diorang. Kalau korang nak tahu, pada 4 Januari polis nak datang rumah dia tu kan, Brian ni sempat lagi pergi keluar beli barang. Dia beli tuala, kapet kecil, pakaian lelaki, pencuci kaca dan siap beli tong sampah yang baru lagi. Masa polis sampai dekat rumah dia tu, diorang perasan lah tempat duduk belakang kereta Brian ni diturunkan dan ditutup dengan plastik. Bila esok tu polis datang balik, plastik tu dah hilang. Bila ditanya, Brian kata yang dia dah buang. Kalau korang nak tahulah kan, sebenarnya Brian ni dah mula search dekat Google benda-benda pelik ni pada 27 Disember sebelum Ana ni hilang. Dia search semua benda tu menggunakan iPad anak dia. Maybe dia ingat yang polis ni takkan check kod barang anak-anak dia. Selepas disiasat dengan lebih mendalam, rupanya hujung tahun 2022 tu Ana ni memang dah plan nak bercerai dengan Brian. Ada yang kata sebenarnya Ana dah pun berkawan dengan lelaki lain dan lelaki tu tinggal dekat Washington. Mungkin Ana ni dah penat kot nak tangguh Brian dan dia pun tak nak hidup macam tu lagi. So sebab itulah dia nak bercerai, dia nak hidup dengan lelaki yang lebih baik dan mulakan hidup baru. Lepas tu ada cerita yang beberapa hari sebelum Ana ni hilang, dia merayu dekat mak dia supaya datang US ni cepat-cepat. Mungkin masa tu Ana ni dah dapat rasa tahu yang dia dah tak selamat untuk tinggal serumah dengan Brian. So sampailah pada hujung tahun 2023, keadaan Brian ni jadi makin teruk sebab dia dah tak mampu nak bayar lawyer lagi dah. Duit dia dah habis untuk fight case dia dekat mahkamah. So akhirnya dia pun terpaksalah menggunakan peguam awam. Kemudian masuklah tahun 2024, polis telah terjumpa satu lagi bukti. Masa ni Ana masih lagi hilang dan tak dijumpai lagi. Rupa-rupanya Ana ada insurans hayat yang berjumlah $2.7 juta dan Brian ni adalah penerima tunggal. So dekat sini kita boleh nampak lah yang motif pembunuhan Brian ni. Maybe dia bunuh Ana sebab dia nak do insurance. Sampailah sekarang ni, kes dia masih lagi dalam proses dan hukuman akhir belum lagi dijatuhkan. So Brian masih ada lagi dalam penjara dan dia tengah tunggu keputusan dari mahkamah. Dan sampai ke hari ni, polis masih lagi tak jumpa mayat Ana dan diorang pun tak tahu motif utama kenapa Brian bunuh isteri dia. Walaupun ada banyak bukti yang Brian memang pelaku, tapi Brian ni tak pernah mengaku salah dia. So kalau dia disabitkan bersalah, Brian maybe akan dipenjara seumur hidup tanpa parole dan dia takkan terlepas lagi. Jadi tamatlah kisah Ana untuk hari ini. Seorang wanita yang ada kejaya, impian yang besar dan cuba nak hidup bahagia dengan suami dan anak-anak. Tapi apa yang jadi, dia telah dihilangkan oleh suami dia sendiri. Terima kasih korang sebab sudi dengar cerita Nina sampai habis. Tolong jaga diri dan kita jumpa lagi dalam case crime yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.